Bawa awkward lah main basikal tiba. Jom. Okay. So guys, malam ni jangan awkward kan? Okay, aku Deli, The Robs. Ni Nabila, Nazrul, sepupu aku. So today kita nak makan apa? Spicy ramen challenge yang dibeli di City Mall. ya. Okay, challenge dia start. Dia macam ni siapa yang habis lambat kira loser. Memang loser teruk lah. Kena habiskan, kena tunggu 30 saat 30. Aku dah gigil ni. 30. Anis ambil power. 30 saat. Mana dia power? Tu. Kita orang just guna 2 paket instead of 3 sebab banyak sangat. 140 gram. So kita orang bagi 3. Lepas tu aku ni bukan seorang yang tahan pedas. Dia Sebab sangat budak-budak. Tolerance dia sangat teruk terhadap pedas. Silent phone. Please. Okay. Soalan. Paling tua. Saya bagi sendiri je dah. So, 1, 2, 3. Makan. Satu. Aku takut. Stand by your fork. So we're gonna start in 3, Tarik ada. 2, 1, go. Macam sedap tu. Cepat Relax makan. lah. Cepat makan. Go. Go. Sabar. Go. Yes. Dia sedap. Dia sedap. Sabar. Bau dia. Nah, dengan. Ya. Ni. Ah, sikit. Makan sekali. Sabar. Sedap. Sedap sangat. Minta maaf aku lagi. Aku pun sesuap kan. Sabar. Makan laju-laju baru tu. Ya. Itu emang siapa yang Ni dia tebal gila. abang you emang kot tu sikit. Lagi satu kita tak minum air. Sabar. Ya Allah, pedas lah. Ayah pun nak air dah. Ya, dia saja. Saya nak minum air. Betul tak? Dia dah pedas macam aku. Aspek. Okay lah. Dah start rasa menyesal. Kau dah habis lah. Ya. Ni ada bawa pergi kawan. Kau makan kau minum ya. Simsa. Ya bang. Kau macam gila. Jangan tengok. Muka mana merah. Muka bangki pun. Muka hilang pun. Dah tengok kan? Habis.
Okey. Abang. Jangan semakin putih ya. Ya, abang tu nangis. Merahnya bibir. Ya Allah, pucat. Ya Allah. Dah, sini kita. Besok tu channel. Abang kena habis. Tak boleh. Yang hebatnya tuan yang punya channel yang kalah. Sedap. Dia sedap. Tapi pedas. Tapi aku tak tahan lah. Nak lagi ni? Air. Okey, baik kita buat air. Ya Allah, lalu pakai dulu. Nampak semua ke? Ya. Abang kisah sini. Tak apa, tak apa. Kak bila seorang je tak nangis. Okay, nak cari lagi kan? Yes. Bibi aku pijam. Tak pedas. Ada orang makan tapi dia profesor, maklumlah. Selalu pegang remote dah 1-0. Tak seli kan? Saya makan susu. Minum susu. By the way, ni first time kita buat macam ni. First time face cam dekat YouTube. Jadi Aku selalu nak buat video tapi webcam tak ada, internet slow. Aku duduk pun malas, pedas je. Kita pergi ambil semua lagi. Tommy dia Sekejap pula. bagi abang rasa. Ini kenyang lah tengok macam ni. Yeah, very delicious. Nak. Now I'm alone. Nak. So, korang nak try tu, make sure ready. Ready dengan air lah. Sebab benda ni panas sampai ke perut tu. Ya Allah. Elok untuk nak kuruskan badan. Elok tu perut tu pada. Abang apa dah rasa? Ha? Apa dah rasa? Gambar tu. Tidur. Ni kan tak senang nak tidur kan. Lagi-lagi makan baby kat tengah malam. Salah siap. Ini bunyi. Aku tak nak buat lah benda ni. Nak legit aku tak nak buat ni. Kita akan tunjukkan ni Tak kat ada zerai, terai lagi. Inilah dia Maggie yang dicuba mereka. Buat tak aci lah. Tak apalah, pandai. Much better kalau korang. Aku tak tahu pedas. Actually jangan minum air sebenarnya. Buat lagi pedas. Dah sikit. Jangan, nangis. Anis. Anis sikit ni cili. Kau nangis. Ni tan pedas tau. Macam ni muka. Dia pejam balik lah. End video. Okay lah, tu je untuk hari ni. Thanks for watching. Don't forget to leave a like. And subscribe. Kalau korang baru kat channel ni, make sure to subscribe. Aku pun first time buat benda. That's all for today. Channel diorang aku letak kat description. Kita orang challenge korang untuk buat Spicy Ramen Challenge juga macam kita orang. Especially budak classmate aku. Lepas tu korang tinggalkan, leave your links at the comment box below. And follow our Twitter Tak Nanti aku letak kat description. and Instagram account. Kalau ada apa-apa challenge lagi,